Tahu tak, ada satu aset yang kecil, ringan tapi sangat bernilai. Itulah emas. Kelebihan emas sebagai aset mudah alih. Emas ni, dia tak besar mana pun. Sekeping emas ni berat dia beberapa gram je. Tapi nilainya boleh cecah ribuan ringgit. Sebagai contoh, 5 gram ni lebih kurang harganya 2,400 pada hari ini. Ia boleh disimpan dalam poket, dalam beg kecil ataupun dalam peti simpanan. Kalau berlaku apa-apa, kita boleh bawa emas ni ke mana saja dengan mudah. Emas praktikal dalam apa jua situasi. Kalau kita kena pindah tempat, travel ataupun waktu kecemasan, emas aset yang boleh dibawa bersama. Ia tak bergantung kepada internet, tak rosak dengan masa dan diterima di seluruh dunia. Tak kisah di mana pun kita berada, emas tetap laku dan ada nilai. Sebab tu, emas dipanggil aset mudah alih. Kecil, ringkas tapi sangat berguna. Saya Nur Hayatun, dealer Public Gold. Kalau anda ingin mulakan simpanan emas, saya sedia bantu dari A to Z. Klik link di bio dan mulakan simpanan emas pada hari ini.